Peras nak pergi mengundi. Gerakan ni lah yang DAP. Di Perak ni hanya memerlukan 12 kerusi saja lagi DAP. DAP hanya memerlukan 12 kerusi saja lagi untuk mentadbir Perak. Akhirnya Perak, kalau 12 kerusi ni dia boleh, pergi lah. 18 kerusi mereka duk tahan daripada dulu ni. Hampa tak perasan benda-benda tu. Hampa mana perasan. Hampa kira nak pacak bendera, nak masuk dalam media, nak berlawan, nak berkata. Tapi tengok suasana macam mana. Kena naik lah. Sebab tu kita tak mau pemuda-pemuda kita luai. Ni kita di bawah ni tengok tau apa yang terjadi. Tengok gerakan ni bahaya. Gerakan cuba bagi rakyat ni tension, meluat, peras nak pergi mengundi. Gerakan ni lah yang DAP bawa, dan akhirnya kita nampak sinar untuk depa pecahkan tembok kita menguasai untuk nak pergi mengundi tu sudah makin pecah. Jadi cepat-cepatlah sedarkan orang kita. Ni kami ni lepas ni tak bercakap dah. Nak bercakap macam mana, pekat lepas ke dalam. Nampak? Pi daripada lah. Jangan tunggu pilihan raya. Hampir abang kat YB hang tu. Hampir abang kat YB hang. Buat kerja bagi cepat sikit. Gamak tak mau buat kerja. Pilihan raya nak main ni jangan lawat. Bagi orang yang boleh buat kerja. No? Mic challenge kepala bapak apa? Untuk anak muda kita, bangun semangat. Bukan takat anak muda, malah orang tua. DAP tu mereka nak fraskan kita daripada pilihan raya ni. Maksud kita, mereka buat kita jadi meluat betul-betul dengan pilihan raya ni. Dan akhirnya kita tak pergi mengundi pun. Kita bersorak di tepi jalan, dan jadi macam mana yang duk jadilah.